Federico Chiesa nampak seperti pemain yang baru dilahirkan semula. Tiba-tiba nama Chiesa menjadi bibit-bibit perbualan fans Liverpool yang mengatakan it's time to unleash him. Dah nampak gaya macam throwback zaman 2020 pula. Kita ingat dulu nama Chiesa ni memang a big thing lah sebelum dia terkena ACL dan membuatkan sedikit sebanyak explosiveness itu semakin berkurang lah. Dan bila masuk musim baru ni, that same explosiveness kita mula nampak balik. Speed dia mula return, semakin berani untuk gelecek, semakin berani untuk masuk challenge 50-50, mula provide output lah. Dipanggil daripada bangku simpanan dengan minit permainan yang sikit, dia memberikan hasil. Sebab at the end of the day, you as a forward memang kena provide goal dan assist lah. Dan performance dia di atas padang tu tak dilupakan oleh Arne Slot lah apabila memasukkan kembali dia ke dalam squad Champions League selepas daripada injury ACL Giovanni Leoni. Lebih kepada dia sendirilah yang betul-betul fokus untuk kembali mendapatkan tempat. Datang daripada keluarga dengan background bola, bapa dia pemain bola, kemudiannya dia juga touted as one of the next big thing untuk Itali. Dah pun memenangi Euro 2020 bersama dengan Itali, dan dia menjadi sort of like one man attack untuk Itali. Bagi aku kelas player macam Chiesa ni, talent tu dia takkan hilang begitu sajalah.